Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akif bin Muhammad Fazli. Saya sekolah di Seriti Al-Iman Sabah Bernam. Saya belajar di kelas tahun 1. Hai, hari ini saya nak tunjuk projek saya. Pertama, saya nak tunjuk anggota badan haiwan. Pertama, gajah. Kedua, itik. So, saya akan tunjuk korang. Ini adalah ekor. Ini adalah badan. Badan yang sangat besar. So, lagi ini ada gading. Gading dia warna putih. Ada telinga. Telinga dia sangat besar. Lepas tu pula ada belalai. Belalai dia panjang. Lepas tu warna dia kelabu. Yang kedua adalah itik. Pertama, dia ada kepala. Kedua, dia ada paruh. Ketiga, dia ada kepak. Kepak dia untuk jalankan di air. Ketiga, dia ada bulu. Bulu dia warna putih. Lepas tu pula dia ada kaki. Kaki dia selapuh renang. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi.